untuk sedut ingus baby. So baby ni paling tak suka bila kita sentuh hidung dia. Tapi memandangkan baby ni dah di-train, kita tengok wipe your mouth. Good girl. Okay, what no? Wipe your nose. Wipe your nose. Next, wipe your nose. And thank you. So, Dia senyum je. kena sebut thank you sentiasa kepada baby, menandakan kita appreciate. Kita tanda kita appreciate. Okay. Now baby, I need your nose here. Okay, your nose here. Okay, okay. Come here. 1, 2, 3. Thank you. Kamu. Here. Good. I need here. Thank you. Baby ni baru masuk 7 bulan. So, masuk 7 bulan. So, memang kena train hari-hari sebab baby paling tak suka lap ingus. Kan? Lagi satu, dia akan rasa sakit kalau kita buat lap ingus tu dengan tak betul. I need your nose. Here. Thank you. Kena sayang? Yeah, kena. Here, okay. Thank you. Okay, I need some more here, okay? Wait, no hand. Thank you. So, kita kena bagi dia dengan arahan. Okay, macam ni ada Leo kan? Wipe your mouth. Wipe your mouth. Wait. Wipe your mouth. Thank you. So selalu cakap thank you untuk bagi tahu sign dekat dia yang kita appreciate dekat dia. Cuba sekali lagi. I need your nose here. Here. Okay? Now. Boleh cerdik. Dah ada anak kau kan? Okay, I need your nose. Thank you. Okay, here. Okay? Thank you. Okay, wipe your mouth. Good girl. Okay. Sebenarnya tips dia kena bercakap je dengan anak. Sebenarnya tips dia kena bercakap. Okay, kena bercakap. Biasa bercakap dengan baby. So, supaya dia faham hari-hari. Dia faham basic perkataan yang selalu aku guna. No, thank you. Okay, no dengan thank you. Thank you maknanya selepas kita buat apa-apa kita say thank you. So dia pun okay, give it to me. Papa punya. No hand. No, I said no hand. No hand. Okay, good. So no hand maknanya tak nak, aku tak nak bagi masuk apa benda dalam mulut dia. Aku say no hand. So aku keraskan sikit nada aku supaya dia faham. No hand. No hand. Sedih. No hand. Papa punya. Papa punya. Ya, papa punya pandai-pandai. Okay. Pandai. Okay, come here. No hand. Thank you. I need your nose here, okay? Okay, okay. I need your nose here. Here. Thank you. I need another here. Another one. No hand. And tips lagi satu untuk elakkan baby menangis selalu. Okay, daripada baby, kalau baby nangis, daripada diorang kecil lagi, kalau baby tengah nangis tu, jangan terus angkat. Sebab kalau orang Malaysia ni selalunya kita tak aware pasal tu. Kalau setiap kali baby nangis, angkat. Setiap kali baby nangis, angkat. Jadi baby dah jadi macam kesedapan. So biarkan, maknanya ajar dia. Maknanya tak all the time yang kita kena dokong dia. No hand. Okay. No hand. Sayang. Ya kan. Thank you. Wipe your mouth. Paling lama pun 15 ke 20 minit diorang akan nangis. Dan after that diorang dah train, nanti diorang dah okay. Abaikan paper bag kat situ sebab kita nak hantar Dobby baju-baju diorang. No hand. Papanya. No, papanya. No hand. Papanya. No, I said no. Amboi. No hand.
Thank you. Okay, for the last one. Okay, sekali lagi. Saya tunjuk dekat awak. Saya tak tipu. Benda ni train, dia akan redha. Redha One more time. Here. Here, okay? No. I said no hand. No. No. No hand. Here. Thank you. Okay, another one here, okay? Another one here. No, another one here. Tapi kalau mula-mula nak pakai benda ni, jangan terus masuk hidung dia. So sedut, biar dia rasa apa benda, apa rasa dia macam ni. Tahu kat pipi dia. Dan baru masuk dekat hidung dia. Korang kalau dapat tips kan, Tuhan paling banyak tips. Sebab budak-budak, baby semua dia yang jaga. Dan mesti bagi dia pegang benda ni. So next time dia tahu. So dia setiap kali Dia nak rasa je. Dia nak rasa. So setiap kali aku pegang benda ni, dia tahu kena sedut ingus dia. Allah. No. Papamnya. Nak ambil daripada baby, jangan terus tarik. Cakap, no, papamnya. Sayang. Papamnya. No. Thank you. Nak bagi, kena belanja dia. Memang kena belanja dia. Okay. Warm water. Ajar dia daripada kecil minum warm water. Tapi yang dia dah 7 bulan. Nah, daripada baby tu tak perlu kan. 0 ke 6 bulan tu sebab dia baby belum makan lagi kan. So tak perlu. Susu ketek tu dah cukup dah. Dah cukup lengkap dah. Tak perlukan air masak. Tapi bila baby dah start boleh makan. Nak start makan. Dah boleh bagi warm water. Dia minum. Dia ni dah pandai sedut dah. Okay, let me see your nose. Come. Adik, let me see your nose. Oh. Let me see your nose. Alright. Sini ya. Sedut sikit. Ada lagi ke? Ada lagi. Sebab dia bersin ni. Hello, another one here. Thank you baby. So, inilah dia tips dia. So, ni dia tips dia. So, kita boleh tengok dia punya ingus. Tak ingat macam tu. Ingus. So, benda ni pakai terus basuh. And make sure sebelum korang sedut pun, korang pun kena bersihkan kumur-kumur juga. Okay. Supaya korang tak bawa lah sesuatu yang tak bagus kat anak. Especially bapak lah kan. Bapak lah yang mana vape ke, rokok ke, apa ke. Backup. Dia backup. Ayam apa? Mana bapak yang tak faham bahasa, isap rokok, vape ke, apa ke. Belum apa-apa, tibai bapak dia dulu. Dia nak sleep sayang. Allah. Okay guys, see you next. Bye.